Sebab Islam itu ataupun syariat itu dia memang tak ikut dengan hawa nafsu, dia lawan hawa nafsu. Bila datang orang-orang yang buka peluang kau boleh ikut hawa nafsu dan kau boleh rehat, boleh masuk syurga, kan? Jadi orang akan memilih benda tu. Ini punca utama, dan dia menyajikan apa yang disajikan dalam ajaran-ajaran sesat ni. Apa yang dia saji? Dia tak sajikan berkenaan tentang duit, dia tak saji, dia sajikan syurga. Semua orang sajikan syurga. Tengok amat ajaran-ajaran sesat. Dia kata kau buat macam ni kau masuk syurga. Okey? Kau tak payah solat, kau cukup je minum air kaki tu masuk syurga. Betul tak? Dia menyajikan syurga, sedangkan nak masuk syurga ni bukan mudah. Saudara, terima kasih kerana klik our next guest episod yang seterusnya, dan rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh JM & Sons General Contractor. Dapatkan khidmat mereka sekiranya anda nak bikin rumah. Ingat renovasi, ingat JM & Sons General Contractor. Hubungi talian mereka di bawah ni. Dan pada akhir rancangan ini, bermaksud korang kena tengok sampai habis kerana ada satu segmen khas, iaitu tips solat. Nak tahu lebih lanjut? Tengok sampai habis. Assalamualaikum. Saudara, kawan saya pingsan waktu solat. Haruskah saya sambung solat ataupun apa? Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Klik episod yang kedua part 2 bersama yang berbahagia Ustaz Lah. Saya suka nama dia, simple dia, Ustaz Lah. Kan? Mula saya tengok macam mana nama dia Lah pula kan? Ustaz Lah. Lah tu nama ke ataupun it's a concept lah. Ustaz Lah macam gitu kan. Oh, rupa nama Abdullah. Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia saya dan beruntung saya dapat bersebelahan dengan Ustaz Lah, yang sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Ustaz kerana memberikan pedoman pengajian kepada warga TikTokers. Warga TikTok yang suka tengok TikTok kan, alang-alang termasuk pula FYP, belajar pasal doa ke apa kan. Simple-simple Ustaz kasi. Memang benda ni memang satu konsep Ustaz, sebab Ustaz PhD Ustaz. Kan? Kenapa tak Ustaz tak ajar lebih deep, lebih konten yang lebih kan, macam Ustaz Alwan berat ke apa untuk mungkin untuk orang yang minat lebih mendalam dengan agama kan. Dia sebenarnya first Ustaz rasa kita ni macam biasa je lah, tak adalah alim macam ulama-ulama lain, okay? Kita ni betul bukan dia benda bukan tu, memang Ustaz rasa macam ya Allah, hai, aku ni tak setara macam tuan-tuan guru macam tu. Jadi tuan-tuan guru ni dia ada level dia, okay? Dia ada cara dia, okay? Kita ni bukan pandai sangat, kita bukan terlalu mendalam berkenaan tentang satu ilmu. Bagi Ustaz cuba ambil masyarakat awam. Yang mana masyarakat awam pada hari ini pun dia memerlukan kepada benda yang simple lah. Dia tak terlampau dalam. Okay? Dan kenapa Ustaz suka dekat TikTok? Kenapa Ustaz suka dekat media sosial? Ustaz boleh mengumpulkan satu jumlah orang yang ramai, okay? Dalam keadaan tanpa menyusahkan sesiapa. Dulu bila Ustaz nak pergi belajar, nak jumpa tuan guru ni, Ustaz kena drive. Pergi dekat pondok dia, ini belajar dekat situ, menadah kitab dan sebagainya. Okay? Kalau dia tak sihat, maka Ustaz tak boleh nak hadir. Kalau Ustaz tak sihat pun, Ustaz tak boleh nak hadir. Dia macam ada satu kekangan. Jadi Ustaz, bila Ustaz lihat platform media sosial yang digunakan hari ini, Alhamdulillah, contohnya setiap pagi Ustaz boleh kumpul 15,000. Mana masjid yang boleh kumpul 15,000 orang setiap pagi? Okay? Mana surau, mana madrasah yang boleh mengumpulkan sampai 30,000 orang? Kan? Tapi dalam media sosial boleh berlaku benda macam tu. Dan kenapa Ustaz suka cerita benda yang umum, yang simple? Sebab ramai orang mengambil tugas untuk lebih dalam. Biar Ustaz menjadi pintu dia. Jadi pintu, biar orang minat dengan Al-Quran, biar orang minat dengan zikir, dia tahu sedikit secara umum berkenaan tentang baginda Rasulullah. Jiwa dia orang dah terbuka dengan benda tersebut. Lepas tu tugas Ustaz lain ambil. Biarlah ambil. Ustaz tak pernah takut pun berkenaan tentang view Ustaz akan jatuh lah kalau orang bagi kat view dia. Tak kisah.
Yalah. Sebab itu bukan tujuan utama kita nak menuankan dia orang ni mesti dengan kita. Tak, pergi belajar. Kalau nampak ada ustaz, sebab itulah kalau dalam tim ustaz sendiri kita ada sponsor beberapa asatizah yang berada di Malaysia yang buat live. Ustaz nampak dia sangat bagus, kita sponsor mini studio untuk dia. Nak pergilah belajar, kita ajar dia supaya dia orang buat live secara lebih formal. Kita bagi ada ustazah yang mengajar berkenaan tentang hukum hakam wanita. Ustaz tak boleh nak ajar walaupun kita pandai pun kita tak ada masa. Pergi dekat ustazah tu. Nak belajar berkenaan tentang tajwid walaupun kita boleh, tapi ada ustaz yang lebih pakar dalam bidang tu. Sebab kita ni macam doktor lah, ada yang spesialis ini, ada spesialis itu. Kita tak boleh cakap kita ni semua dekat kita. Tapi biar kita jadi doktor yang umum, yang mana kalau ada penyakit kita boleh bagi tahu ke mana mereka patut pergi. Itu tujuan utama Ustaz. Kenapa Ustaz mula-mula dekat situ lah? Saya nak cerita, nak tanya pasal konten. Ni saya punya curhat Ustaz. Taklah, ni kita buat bincang-bincang Ustaz, mengenai konten. Sekarang ni drama siapa tu nama dia, Irma Fatimah yang meletup sampai ke Indonesia. Saya bukan nak tanya Ustaz pasal komen tentang drama tu, walaupun viral kan. Dia kita dapat lihat, saya dapat macam kita sebagai content creator kan, saya yang daif ni, kita dapat lihat macam kadang-kadang content creator dia sengaja keluarkan benda yang very sensitif supaya pandai-pandai lah penonton nak menilai macam mana kan. Benda dia baik, benda dia jahat, tak bagus ke apa kan. Tapi pandangan Ustaz secara prinsip pandangan Islam lah sebenarnya kan, okey ke buat konten macam gitu? Contoh itu satu kita pertengahkan tentang isu salah bawa agama dengan walidnya, dengan minum air kaki. Saya tengok scene tu, saya tengok scene tu minum kaki, direct betul. Pelakon memang saya respect lah, macam mana dia boleh buat benda tu. Persoalan dia kaki siapa? Adakah itu kaki Faizal Hussein ataupun kaki orang lain? Itu memang dia orang dahsyat lah pelakonan tu, dan memang dapat rasa kan sampai Indonesia kan, viral kan. Itu satu hal. Konten itu okey ke tidak untuk dipaparkan kepada masyarakat supaya dengan niat, saya rasa niatnya baik kot, untuk tunjukkan ni cari ustaz-ustaz yang betul, jangan ikut pengajian yang salah. Itu satu lagi, baru-baru ni saya ditegur oleh seorang ustaz sebab saya interview Sajat. Sajat datang Singapura. Jadi saya pun ambil peluang lah interview dia. Jadi ada yang mengatakan niat tak menghalalkan cara. Apa niat kau sebenarnya mengketengahkan Mamat ni kan? Dan sebagainya. Ada branding kau kacau nanti dan sebagainya. Kau ingat apa, kau kan nak duduk dengan guest-guest yang agamawan dan sebagainya. Ada artis-artis yang hijrah juga kita ketengahkan. Tapi isu ni diketengahkan. Niat saya adalah kita buka, dan saya ada soalan tentang kau bila nak berubah, kau ada tak ruang untuk kau kembali, kau kata kau depression kan, kau dekat Australia kau depression, lepas tu cakap kalau kau depressed kenapa kau tak ubah, tak kembali kepada Tuhan dan sebagainya, dan dia cakap dah potong macam mana kan, whatever lah tu nanti boleh tengok sendiri. Tapi ditegur sebagai ustaz. Sebab tu niat saya macam saya ketengahkan ni bukan untuk meraihkan dia sebagai transgender. Faham? Untuk orang berfikir macam dengan niat semoga Allah merubah dia bila dengan benda-benda kecil-kecil saya berbual ni kan. Mungkin dia satu hari nanti, sebab benda-benda hidayah ni bukan daripada kita. Betul. Allah yang ubah. Pandangan Ustaz tentang niat tak menghalalkan cara konten-konten seperti ini. Saya, kalau Ustaz nak tegur saya okey juga. Kalau saya ada salah silap kan, sebab saya pun nak menuju ke arah kebaikan khusus untuk masyarakat juga. Gitulah. Pandangan Ustaz lah berkenaan tentang ni, pandangan peribadi Ustaz lah. Dia kalau cerita berkenaan tentang Sajat tadi lah yang dia ketengahkan dia benda tu lah. Dia macam ni, dia betul dia kembali kepada niat asal kita. Niat asal kita, kenapa kita nak buat konten tu? Adakah konten tu kita nak tahu view orang yang ramai ke, tengok dekat kita biar rating kita tinggi ke? Adakah niat itu ataupun niat kita betul-betul nak menyampaikan sesuatu mesej kepada masyarakat? Benda tu kita tak boleh nak judge orang lah. Benda tu mesti datang kepada dia orang tu sendiri. Sebab kalau kita salah pun Allah yang akan hukum kita, Allah yang akan bagi tunjuk kepada kita, Allah akan tegur kita.
Dalam isu Sajjad tadi, Sajjad ni bukan satu nama yang perlu disorokkan. Orang dah kenal. Semua orang dah kenal. Lainlah kalau dia buat orang tu tak kenal, memang orang tak kenal dia, tiba-tiba kita angkat dia duduk dalam podcast macam ni. Itu salah lah. Sebab daripada orang tak kenal tiba-tiba kenal. Nama dia bukan nama orang tak kenal. Orang dah kenal dah. Orang tahu dia siapa, orang tahu apa yang dia buat, apa kesilapan yang boleh kita ambil daripada dia supaya kita tak jadi macam tu. Jadi part itu saya rasa tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Lainlah kalau dia memang orang tu tak kenal. Okey, dia memang seorang yang bermasalah ke apa benda ke, kita naikkan dia supaya lebih ramai orang follow dia. Jadi benda tu mungkin boleh kita fikirkan 2-3 kali lah sebelum kita nak invite dia untuk datang. Tapi kalau memang ada something dah dikenali, memang nama dah tahu kan, budak-budak pun tahu, bukan tak tahu. Jadi benda tu adalah satu benda yang boleh kita ambil iktibar daripada perkara tersebut. Jadi kita boleh gunakan konten tu untuk diketengahkan. Tetapi isi dia lah, dia akan kembali semula kepada kita. Adakah kita ambil kesempatan dengan nama yang dia ada, ataupun memang kita betul-betul nak mengeluarkan sesuatu nasihat yang boleh jadi pedoman lah kepada untuk orang lain. Sama juga macam cerita Imam Fatimah berkenaan tentang Walid kan, berkenaan tentang cerita benda tu bid'ah. Benda ni sebenarnya dia ada dua persepsi yang sepatutnya ending dia perlukan kepada rumusan yang sangat tebal lah supaya semua orang boleh memandang benda itu secara positif. Kita tak mampu nak memuaskan semua orang. Tetapi apa yang kita cuba buat adalah Ustaz ada positif dan ada negatif berkenaan tentang cerita ni. Part positif dia adalah ialah cerita berkenaan tentang kesesatan. Berapa ramai orang hari ni, minta maaf cakap lah, baik di Malaysia ataupun Indonesia sendiri, yang bersalaman lelaki perempuan, dia anggap Tuan Guru ni sebagai macam malaikat, sampai sesuka hati. Sebab tu kembali balik macam Ustaz cakap tadi, kita nak memilih Tuan Guru, pastikan dengan ilmu, dengan syariat. Kita kembalikan balik diri kita, tengok tiba-tiba dia bersalaman lelaki perempuan, mana boleh kan? Tiba-tiba dia tak solat, dia kata solat guna roh je, boleh jamakkan solat selama 5 waktu tu dalam satu hari. Itu adalah basic agama yang kena ada kepada kita apabila kita nak memilih seorang guru. Kita kena tengok benda tu asas. Sampai tahap kadang-kadang kebersihan guru tu, kuku dia panjang ke tidak kan. Jadi benda tu dia ajar tau oleh ustaz daripada kecil, nak memilih seorang murabbi, seorang guru yang kau nak jadikan, kau nak ambil ilmu daripada dia. Jadi ada benda itu di dalam cerita tu ditonjolkan. Cuma ada benda juga yang kemungkinan negatif, iaitu pakaian-pakaian ulama. Contohnya serban dan dijadikan parody oleh orang. Itu pakaian sunnah tu. Betul tak? Sampai orang buat filter kan, orang buat gambar kan. Itu muka abang kita Fazal Husin lah kan. Tetapi serban ni ulama tau. Serban ni adalah pakaian-pakaian orang-orang hebat. Betul. Guru ustaz pun dia kata, masa ustaz belajar dulu lah, ustaz suka pakai serban kan. Dia tegur kan, kau belum layak lagi. Ada masa tu kau pakai lah. Tapi nak pakai serban tebal-tebal, bertingkat-tingkat kan. Ustaz dia ajar macam tu. Kau belum layak lagi. Sampai semasa kau hafal Quran, kau akan pakai serban. Kau boleh mengajar, kau akan pakai serban. Ini pakaian ulama. Ini bukan pakaian semua orang boleh pakai lah. Macam hakim lah, macam baju tentera, macam baju polis kan. Dia bukan semua orang boleh pakai. Kau bukan sekali kau suka pakai baju tu kau pergi tempat lain, tak. Dia ada pakaian ulama yang menaikkan nama Islam tu sendiri. Jadi pakaian-pakaian ni kadang-kadang dijadikan satu gelak tawa kan. Benda-benda tu adalah efek. Saya rasa pengarah cerita tu sendiri pun tak menjangkakan sampai ke tahap itu. Sebenarnya niat dia macam ni, tapi penerimaan orang menjadikan sesuatu benda itu parody, jadi tak bagus dan sebagainya lah. Jadi betul lah, dia kembali kepada niat. Bukan nak kata cerita tu tak salah, niat dia betul untuk memberi teguran, tetapi bagaimana untuk kita ada pula something yang boleh kita bantu masyarakat. Tugas-tugas kita lah agamawan, untuk menetralkan balik, untuk mengingatkan balik kepada dia orang. Dan ada baik
kita memberi teguran melalui cerita-cerita macam tu. Berapa orang je yang pergi masjid, Din? Berapa orang je yang dengan kuliah ni? Tak ramai. Okay? Tapi melalui cerita itu kemungkinan terbuka sikit lah orang. Yang something. Yang terbuka ini bukan makcik-makcik kita yang pergi masjid hari-hari. Dia kau bagilah cerita apa pun dekat dia tak tengok pun. Dia masih lagi dengan Quran dia. Ini kita nak buka minda yang ni. Yang jarang pergi masjid. Yang jarang pergi masjid. Yang hari-hari tengok drama. Yang hari-hari tengok cerita, dia hari-hari layan Netflix dan sebagainya. Ni orang macam ni yang kita nak buka ni. Mungkin daripada cara itu boleh buka dia. Masya Allah. Ni kita nak sembang-sembang saja. Tiba-tiba bila Ustaz cakap pasal benda-benda sesat ni kan, nak dapatkan pandangan peribadi Ustaz lah mengenai macam mana orang boleh tertarik dengan benda-benda sesat Contohlah cerita pasal dulu yang ada teko besar kan. Orang yang minat dengan benda-benda ni, macam terikut dengan benda-benda ni pun bukan calang-calang juga. Betul. Orang yang ada education, ada pemikiran yang baik dan sebagainya. Kenapa boleh terjadi seperti itu? Bukan cakap pasal yang teko tu saja, macam ada je kat Indonesia, kat Singapura pun ada juga, Malaysia. Orang cenderung dengan benda-benda yang seperti ini, yang sesat, yang tak mengikut syariat yang betul dan sebagainya. Why? Kenapa dia? Dia sebenarnya sebab syariat ni benda yang dia tak mengikut hawa nafsu kita tau. Kena faham. Benda syariat ni adalah benda yang tak mengikut hawa nafsu kita. Dia seakan-akan melawan apa yang hawa nafsu kita nak. Contoh dalam macam puasa, kita nak makan. Tapi Allah suruh kita puasa, kan lawan hawa nafsu kita. Kita nak tidur lah. Waktu paling best sekali subuh lah waktu tidur kan. Itu waktu tidur paling best sekali subuh. Aircon buka 16, ada kipas nombor 2. Lepas tu selimut sikit kan. Dia macam best, sangat best. Sebab itulah subuh, solat dia 2 rakaat je. Tak adalah sampai 4. Tetapi itulah yang paling susah. Badan kita berketul macam mana pun boleh angkat 10 kilo, tapi selimut kita yang tak sampai 1 kilo tak boleh kita angkat lagi. Betul tak kan? Sebab Islam itu ataupun syariat itu, dia memang tak ikut dengan hawa nafsu. Dia lawan hawa nafsu. Bila datang orang-orang yang buka peluang kau boleh ikut hawa nafsu dan kau boleh rehat, boleh masuk syurga, kan? Jadi orang akan memilih benda tu. Ini punca utama. Dan dia menyajikan apa yang disajikan dalam ajaran-ajaran sesat ni. Apa yang dia saji? Dia tak sajikan berkenaan tentang duit. Dia tak saji. Dia sajikan syurga. Semua orang sajikan syurga. Tengok ajaran-ajaran sesat. Dia kata kau buat macam ni kau masuk syurga. Engkau tak payah solat, kau cukup je minum air kaki tu masuk syurga. Betul tak? Dia menyajikan syurga. Sedangkan nak masuk syurga ni bukan mudah. Zaman Rasulullah kalau mudah tak ada perang lah. Takkan syahid, takkan luka, takkan mati nak masuk syurga. Betul. Tapi kita mengajar jiwa kita ni ikut hawa nafsu. Sebab itulah tengok ajaran-ajaran sesat ni apa yang dia ajar. Dia membenarkan lelaki dan perempuan. Itu semua benda yang dilarang. Tak perlu solat, tak perlu puasa. Hanya duduk macam ni, tiba-tiba kau dapat satu nikmat, boleh macam ni, macam tu. Tengok, semua apa yang kita nampaklah ajaran sesat, tak berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah, semua mengajak seseorang meninggalkan ibadah, mengikut hawa nafsu. Dengan jalan tersebut, boleh dia masuk syurga. Sedangkan syariat, solat tak boleh tinggal. Betul tak? Sedekah, zakat, jaga batas, tutup aurat dengan sempurna. Itu syariat yang sebenar. Dan bagaimana dia, kalau kita katalah orang ni boleh terikut benda-benda macam tu, dia seronok. Sebab kita kembali balik apa yang saya cakap tadi, bila dia melakukan ibadah, dia rasa benda tu adalah beban. Dia tak rasa manis. Inilah golongan-golongan yang suka ikut. Suka ikut. Contohlah ada orang, kalau dululah ada satu yang mengaku jadi nabi palsu. Makcik tu umur 60 tahun tau, 70 tahun. Dia tak solat. Sebab apa? Orang tu cakap tak payah solat dah. Dia baru ikut ke ataupun dah 70 tahun tak ikut? Lepas 70 tahun baru ikut. Bayangkan 70 tahun dia dah solat tu. 60 tahun kan dia masuk dekat jabatan agama tu. Saya tengok, ya Allah, makcik ni kesiannya kan. 60 tahun dia cari agama, dia solat. Sampai jumpa dengan Nabi palsu ni, dia boleh tinggalkan solat dia. Sebab apa tahu? Sebab dia tak rasa manis dengan solat di sini. Sebab itulah Rasulullah ajar ambil halawatul iman tu. Rasa manis dalam keimanan.
inilah yang akan menyebabkan kita berjaya dengan fitnah Dajjal, fitnah kuncu-kuncu dia. Okay, tiba-tiba ada orang datang kata, kau tak payah solat lah. Okay, tak solat pun masuk syurga kalau kau baik. Tak, aku solat ni sebab aku seronok. Aku tak aurat ni sebab aku rasa seronok. Aku tu rasa benda tu tertutup. Aku rasa dihargai. Aku rasa ada maruah yang sangat tinggi. Okay, jadi benda itu akan menyebabkan dia rasa sangat manis walaupun ada orang datang pressure dia punya mind, dia punya fikiran dia. Okay, tak, aku buat ni sebab aku rasa seronok. 70 tahun dah sujud-sujud semua. Tiba-tiba ada orang datang. Dan benda ni memang akan berlaku tau. Kalau kita tak rasa benda tu, kenapa aku kena solat apa yang aku dapat dalam solat? Benda tu yang akan menyebabkan hari ni orang boleh tukar apa saja kita buat pada hari ni. Saya kadang-kadang macam masa kita duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan dengan kedai kopi ke apa, saya ternampak kat TikTok ke apa lah, ada yang cerita pasal yang Yapin tu kan. Ada Mamat ni, dia duduk dengan sokok dia dengan pakai singlet kan. Dia cakap pasal bila saya dengar Yapin ni cerita tu, dia turun daripada langit, kerajaan langit kepada aku, saya dah tahu dia Tuhan. Okey, jadi tengok pandangan, it doesn't make sense, Pak. Macam selama kau hidup dalam dunia ni, kau tahu Allah tu bukan dalam bentuk manusia. Dah lah kalau macam Tuhan lah, kalau dia dah cakap itu sebenarnya, yang dia cakap tu Yapin tu sebenarnya ada Tuhan. Come on lah, takkanlah Tuhan tu Malaysia kot. Come on lah, give me a better kan? Bagilah yang handsome sikit macam tu lah kan. Macam tu lah. Kalau fikir gitu, macam itu yang persoalannya. Macam mana orang boleh sampai begitu sekali untuk memikirkan, dan apa strategi marketing bagi guru-guru yang menyesatkan orang ni kan. Jadi kadang-kadang Din, itulah yang kita Rasulullah ajar last sekali, minta dengan Allah agar Allah lindungkan kita daripada golongan macam ni. Kita sekarang ni cakap macam ni lah, tapi kan, kita tak tahu tau kalau benda tu kena dekat kita. Mungkin, minta maaf, mungkin ada air ke something ke, benda-benda macam tu. Kan macam jenis pukau. Benda tu benda real, benda tu bukan benda yang tak berlaku dalam masyarakat. Yang kadang-kadang terminum, termakan. Ramailah orang kena macam tu. Kita cakap lah, takkanlah dia ni orang belajar agama, takkanlah tak nampak benda tu kan. Ada pengikut-pengikut yang daripada university students itu macam kita cakap, takkanlah kan. Kita macam tu kan. Tapi takkanlah dia tak boleh fikir. Kadang-kadang, sebab itulah Rasulullah ajar. Sebab itulah kadang-kadang Ustaz pagi, Ustaz kata, jomlah kita berlindung dengan 10 awal dan 10 akhir surah Kahfi. Doa-doa, wazifah yang boleh menyebabkan kita terlindung daripada fitnah-fitnah ni. Sebab kadang-kadang fitnah ni, kadang-kadang dia boleh datang, kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh nak tolak. Macam sihir kan. Kan benda tu kita tak kacau orang pun, tapi orang boleh hantar dekat kita, betul tak? Kadang-kadang dia minat je kat orang tu. Dia boleh hantar, kadang-kadang ada ustaz kita kena dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu tengah Ustaz selalu dalam doa, Ustaz, ya Allah, jangan temukan aku yang menyebabkan pertemuan ini menyebabkan aku jauh daripada Engkau. Pertemuan itu menyebabkan aku akan rasa kecewa, akan menyebabkan aku akan rasa sedih. Jaga. Selain daripada kita set lah dengan syariat kita, dengan teori kita sendiri, minta juga perlindungan tu daripada Allah. Sebab sampai benda tu dekat kita takut kita tak boleh nak elak. Betul tak kan? Takut saya. Takut. Okey, korang pun jangan takut. Lepas ni kita ada part 3. Jangan ke mana bersama dengan Ustaz Lah lepas ni. Saudara, kawan saya pingsan waktu solat. Haruskah saya sambung solat ataupun apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pengsan ya. Tapi saudara yang dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang kita kena faham solat memang wajib, tapi menjaga satu-satu nyawa juga merupakan satu perkara kewajipan. Tanggungjawab seorang kawan adalah untuk berhenti daripada solat dan attend tu kawan kita yang tengah pingsan ni. Kesian. Baik-baik dia boleh terus hidup, kan kojol pula nanti. Tolong dia. Hairul, kenapa awak pingsan? Dia ada pingsan, takkan dia nak jawab. Itulah dia. Tips solat ini dibawakan khas untuk anda oleh JM and Sons General Contractor. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Hairul, bangun. Dah, cut, dah habis, dah boleh bangun.